ayah ni? Selalu waktu macam ni dah balik dah. Kenapa ni, Delisha? Apa yang direnungkan jam tu lama-lama? Delisha tunggu ayah balik kerja. Selalu waktu macam ni dah balik dah. Sabarlah, Delisha. Mungkin ayah ada hal penting sebelum dia balik tu. Harap-harap macam tu lah. Dah lah tu, Delisha. Jom ikut ibu ke dapur. Wah, ada makanan istimewa dekat dapur ke? Ish, tak adalah. Biasa je. Yeay! Papaku pulang dari kota. Papaku bawakan kereta. Kereta baru warna merah. Boleh ku bawa pergi berkelah. Poi, 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 poi. Kereta papaku berbunyi. Marilah mari kita pergi. Pergi berjalan sana sini. Papaku pulang dari kota. Papaku bawakan kereta. Kereta baru warna merah. Boleh ku bawa pergi berkelah. Poi, 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 poi. Kereta papaku berbunyi. Marilah mari kita pergi. Pergi berjalan sana sini. Papaku pulang dari kota. Papaku bawakan kereta. Kereta baru warna merah. Boleh ku bawa pergi berkelah. Poi, 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 poi. Kereta papaku berbunyi. Marilah mari kita pergi. Pergi berjalan sana sini. Papaku pulang dari kota. Papaku bawakan kereta. Kereta baru warna merah. Boleh ku bawa pergi berkelah. Poi, 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 poi. Kereta papaku berbunyi. Marilah mari kita pergi. Pergi berjalan sana sini. Kenapa kamu ni, Delisha? Asyik ulang alik je tadi. Kamu buat apa ni? Senaman ke? Lain macam je cara kamu jalan tadi tu. Ulang alik, ulang alik. Ada benda yang menarik ke? Taklah ayah, saya cuma ambil barang dan beri pada ibu. Cuba ayah lihat ibu di luar sana. Kami nak lihat sesuatu yang menarik lagi tertarik di luar sana. Okeylah ayah, saya gerak dulu. Tunggu. Ayah. Kenapa nak ayah terjun macam tu? Nak jadi penerjun ke? Ayah, kenapa ni? Dah tertidur pula rupanya. Hai, Bu. Hai kawan-kawan. Hari ni Delisha nak ajar kawan-kawan melukis.
Kenapa pula lah si Delisha ni asyik macam tu je? Ke sana, ke sini. Buat apa tu? Terkejut saya. Ingatkan siapa tadi? Delisha cari apa ni? Dari tadi ke hulu ke hilir? Cari harta karun Haish, apalah yang kamu cari ni? Sampai ibu pun terbabit sama. Ada tadi. Lepas tu dah hilang. Ya ke? Tak apa, biar ibu cari sekali. Apa yang diorang cari tu? Orang tu buat apa? Tu tunduk-tunduk macam nak buat senam aerobik pula. Ayahnya dah balik. Kami cari barang Delisha ni. Saya rasa idea saya terjatuh dan hilang lah, ayah. Lah, itu je. Kamu ni biar betul. Duit kamu betul-betul hilang tadi. Macam mana? Bas saya dah sampai lah. Saya pergi sekolah dulu. Bye-bye. Kawan-kawan. Jom kita naik bas. Jom! Saya bas berpusing-pusing. Pusing-pusing. Pusing-pusing. Saya bas berpusing-pusing. Sepanjang hari. Bas sekolah bunyi brum-brum. Brum-brum-brum. Brum-brum-brum. Bas sekolah bunyi brum-brum. Sepanjang hari. Signal bas berkelip-kelip. Kelip-kelip. Kelip-kelip. Signal bas berkelip-kelip. Sepanjang hari. Hon bas bunyi pon-pon-pon. 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 Hon bas bunyi pon-pon-pon. Sepanjang hari. Kawan-kawan, ingat tau, sebelum naik bas, kita kena beratur dulu. Okey. Bas sekolah bunyi brum-brum. Brum-brum-brum. Brum-brum-brum. Bas sekolah bunyi brum-brum. Sepanjang hari. Signal bas berkelip-kelip. Kelip-kelip. Kelip-kelip. Signal bas berkelip-kelip. Sepanjang hari. Hon bas bunyi pon-pon-pon. 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 Hon bas bunyi pon-pon-pon. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Hal pula tu. Inilah masanya untuk mempertingkatkan skill kemahiran pertempuran aku. Janganlah! Apa benda ni, Delisha? Ish, ibu ni. Janganlah menjerit je. Ini anak ikan lah. Ini ikan ke? Macam je ibu tengok. Betul lah ibu. Ini anak ikan. Tengok. Comel je kan? Ibu tengok. Dia bukan macam ikan je. Berhenti kamu semua. Jangan bercakap. Kalau tidak, saya yang bercakap. Loh, dah kenapa pula ayahnya ni? Hai ayah. Tengok ni apa yang saya bawa balik. Lah, ikan je pun. Ingat apa lah tadi? Tengok apa yang saya bawa balik ni. Comel kan? Bagi sini. Biar ayah tengok ikan jenis apa ni. Ini bukan ikan. Ini berudu lah Delisha. Tu mak dia dah datang nak ambil anak dia. Jaga-jaga Delisha. Dia marah tu. Lompat si
Delisha. Hati-hati, Delisha. Wup. Hehe, mesti ibu ingat Delisha terlanggar peti ais ni kan? Tidak sekali saya akan langgar peti ais tu. Wah, Delisha. Hebat betul kamu ni ya. Kamu kenapa tadi, Delisha? Kelang kabut je berlari macam nampak hantu. Tak adalah ibu, gurau je. Cuaca hari ni sangat panas. Jadi, Delisha nak sediakan ais kacang pada ayah. Dia kan tengah berkebun kat luar tu. Hai ayah, buat apa kat sini? Macam mana kamu ada kat sini? Ayah rasa nak makan ais kacang lah. Baiklah ayah, biar saya pergi bungkuskan ais kacang untuk ayah. Panasnya sekarang. Bagusnya kalau dapat ais kacang. Ais kacang. Ais kacang. Bila cuaca panas dan rasa dahaga, singgah di gerai ais kacang diminta. Susu dan jagung, kacang dan lengkung, air gula berwarna. Campur semua, enak rasanya, kegemaran kita semua. Yeay! Ais kacang. Ais kacang. Bila cuaca panas dan rasa dahaga, singgah di gerai ais kacang diminta. Susu dan jagung, kacang dan lengkung, air gula berwarna. Campur semua, enak rasanya, kegemaran kita semua. Sedapnya dapat minum ais kacang ni. Yahoo! Ayah! Oh, ayah. Tengok ni. Ada lagi benda ni. Kenapa ayah terkejut ni? Ni ikan yang comel tu lah. Tengok ni. Comel ke ikan ni? Comel? Kamu biar betul. Apa lagi yang tak kena ni, Delisha? Tengok ni ibu. Dadah. Ni ibu. Kamu tak buang lagi ke berudu tu? Delisha, baik kamu buang balik dekat tempat yang kamu ambil tadi. Ibulah yang letakkan balik kat tempat dia. Boleh tak? Tak kuasa aku nak buang. Ibunya, janganlah takut sangat. Berudu tu kecil je. Fui, dahsyat betul ibu. Takut sampai berlari 100 meter. Sabarlah ibu. Tunggulah. Jom kita buang sesama. Jom Delisha. Ayah temankan kamu pergi letak balik berudu ni. Okey ayah, jom. Alamak, hujan lagi lah. Apa kata kita tunggu hujan berhenti dulu? Dan sementara tu, kita buatlah aktiviti apa? Melukis ke? Macam mana? Menarik tu. Biar saya sediakan bahan untuk melukis. Jom lukis. Tapi, kita nyanyi dulu tau. Jari-teritik, air bergelombang. Ibu bagi RM1. Saya pergi sekolah. 3 tambah 3. Saya jawab 6. Cikgu kata betul dan saya pun pulang. Ini cara lukis muka. Jom kita cuba lagi. Jari-teritik.
Ha? Kenapa Delisha ni? Delisha, kamu nak ke mana bawa jaring tu? Saya nak pergi tangkap rama-rama guna jaring ni. Kenapa pula kamu nak tangkap rama tu? Kenapa tak boleh, Ayah? Saya nak tangkap 1-2 je. Jangan. Nanti kalau kamu tangkap anak dia, mesti mak dia sedih. Kalau macam tu, baik tangkap satu keluarga rama-rama. Macam tu pula. Sama je. Rama ni pun bukannya boleh hidup lama. Ha, Delisha. Kenapa tercegat je dekat sini? Tunggu Ayah tukar baju. Ibu dari mana ni? Ibu dari store tadi. Pergi ambil barang. Barang apa tu? Boleh tak saya tengok? Oh, boleh. Nak tengok ke? Ni dia. Cantik tak? Wow! Ibu ingat nak letak kat dinding sana lah. Ayah dah siap. Jom. Tak jadilah, Ayah. Ibu dah ada dah rama-rama. Lah, kenapa pula? Jadi, saya nak ikut ibu lah. Sangkut frame rama-rama. Macam tu je. Aduh. Kawan-kawan, mari dengar kisah hidup seekor rama-rama. Dari ulat jadi kepompong, dia hidup dalam kelongsong. Sampai masa kepompong pecah, pok! Jadi rama-rama yang indah. Rama-rama terbang merata, sungguh cantik bermacam warna. Hisap madu di pohon bunga, tapi sayang hidup tak lama. Kesian rama-rama. Sedih kan rama-rama tu? Mari dengar sekali lagi. Dari ulat jadi kepompong, dia hidup dalam kelongsong. Sampai masa kepompong pecah, pok! Jadi rama-rama yang indah. Rama-rama terbang merata, sungguh cantik bermacam warna. Hisap madu di pohon bunga, tapi sayang hidup tak lama. Tapi sayang hidup tak lama. Tapi sayang hidup tak lama. Kesian rama-rama. Kenapa ibu bersungguh basuh tu? Ha, tak payahlah nak terkejutkan ibu. Ibu dah tahu dah. Hihi, ibu tahu ya? Ibu tengah buat apa tu? Nampak bersungguh sangat. Oh, tak ada. Ni ibu tengah basuh buah ni. Ha, ni buahnya. Buah apa ni ibu? Hitam je. Ish, jangan main-main tau dengan buah ni. Luar je hitam, dalam dia manis tau. Cubalah rasa. Tak naklah ibu. Tak naklah. Ingat tak orang kata, hitam-hitam si tampuk manggis. Ku pandang hitam, rasanya manis. Saya pernah dengar peribahasa tu. Nyam, 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 nyam. Wah, bestnya. Apa kata kamu senaraikan buah-buahan tempatan? Ibu pun nak tahu juga. Okey ibu. Saya cuba senaraikan buah-buahan tempatan. Buah doko, buah nangka, buah manggis dan kelapa. Sama saja jambu dan mangga. Hai sedap, manis pula. Sangat sai, buah rambai. Ciku nenas dan rambutan. Lezat juga buah tembikar.
ibu pun tak ada kat dapur. Kosong je dapur ni. Tak ada orang. Memang saya kena tinggal ni. Hai, tak ada lagi ni. Saya tak percaya kena tinggal. Ibu dan ayah mesti tak jauh ni. Kamu ni macam terkejut kenapa? Delisha cari ayah dan ibu. Ingat ke manalah tadi. Delisha risau kena tinggal. Ish, takkanlah kami nak tinggalkan kamu. Dari pagi tadi kami kat sini. Itulah. Ayah dan ibu buat apa ni? Mestilah ayah nak menyapu. Takkan ayah nak menggoreng ayam pula.